Baru-baru ini, peminat Base di Singapura dikejutkan dengan satu momen luar biasa semasa persembahan live mereka. Syed Saddiq secara tiba-tiba memberi warning yang buat semua orang terpaku. Dengan nada serius tetapi penuh kasih, dia berkata, "Dalam kehidupan sebenar, saya takkan lepaskan Bella Astilah pada orang lain." Ayat itu bukan sahaja buat peminat terpukau, malah Jeb sepatut sendiri kelihatan terkedu di atas pentas. Reaksi Jeb terlalu jelas, dia terdiam seketika, seperti cuba memproses kata-kata yang baru didengarnya. Spekulasi tentang hubungan Syed Saddiq dan Bella Astilah semakin hangat. Peminat Base kini lebih yakin bahawa sesuatu yang istimewa sedang berlaku antara mereka. Dari senyuman mesra di pentas hingga cara mereka saling pandang, semua petunjuk seolah-olah menegaskan bahawa mereka sedang bercinta. Dan bukan itu sahaja, Syed Saddiq nampak begitu serasi bersama Bella Astilah. Gayanya tenang, sikapnya mesra, dan kemistri mereka jelas terpancar, buat peminat rasa berdebar-debar menanti momen seterusnya. Ramai peminat kini menunggu hari pengakhiran yang bahagia untuk pasangan ini, dengan harapan mereka akan terus bersama. Dari persembahan ke persembahan, setiap interaksi mereka di pentas menjadi tonton wajib bagi pengikut setia Base. Jadi, apa kata korang? Adakah ini tanda sebenar bahawa Syed Saddiq dan Bella Astilah bakal menjadi pasangan idaman Malaysia? Atau sekadar momen manis di pentas yang membuat peminat teruja? Tinggalkan komen korang di bawah, dan jangan lupa share video ini untuk rakan-rakan Base lain.